adik-adik, selamat datang. Semua sihat? Alhamdulillah. Tahun ni kita sudah masuk tahun 2026. Maksudnya banyak lagi eksperimen yang kita boleh jalani untuk slot Eureka. Nak tahu apa yang kita akan buat pada bulan ni? Jom ikuti Kak Usnia dalam Eureka Aulad. Hai semua. Hari ini kita akan buat eksperimen yang bertajuk konfeti air. Apa maksud konfeti adik-adik? Konfeti ni adalah cebisan kertas ataupun plastik yang kita gunakan semasa sambutan, perayaan atau hari jadi yang keluar banyak warna-warna yang kita boleh baling di udara. Pada kali ini kita akan gunakan eksperimen itu untuk lihat macam mana pergerakan bunga api. Bunga api di luar membunyi pam 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 pam. Tapi kalau dalam kali ini kita akan gunakan plastik dan air. Jom kita mulakan. Bahan dan alatan yang diperlukan: sedikit air, pinggan, konfeti plastik dan sabun pencuci pinggan. Okey adik-adik, kita akan mulakan eksperimen kita dengan langkah pertama. Langkah pertama, kita perlu masukkan air kita ke dalam pinggan. Okey, kita masukkan. Tak perlu penuh sangat. Asalkan kita boleh masukkan konfeti kita. Okey. Selesai, kita akan masukkan pula kita punya konfeti. Okey, tabur saja. Wah, cuba tengok. Cantik tak adik-adik? Tengok berkala-kala, berwarna-warni. Okey, langkah terakhir kita akan picitkan sedikit saja sabun pencuci pinggan kita ke atas jari kita seperti ini. Jangan terlalu banyak. Macam ni pun dah mencukupi. Okey, kita akan mulakan eksperimen kita. Sedia? Mula. Cuba lihat adik-adik, dia bergerak seperti bunga api. Kita masukkan lagi sekali sabun. Kita cuba lagi sekali. Sudah habis dah. So maksudnya kita punya eksperimen tamat di sini. Tapi adik nampak tak tadi? Dia punya pergerakan semua bergerak ke tepi pinggan. Kenapa dia bergerak ke tepi pinggan adik-adik? Kerana sabun pencuci boleh memecahkan ketegangan permukaan air. Contohnya macam kita boleh cakap mereka ni tidak mahu berkawan lah. Jadi mereka akan berlari sesama sendiri. Disebabkan itu kita akan dapat hasilkan konfeti air kita. Mudah kan? Kalau macam tu adik-adik bolehlah buat di rumah bersama dengan ibu bapa ataupun guru di sekolah. Selamat mencuba.